Admat Form 4 Chapter 1 Fungsi. Kita nak sembang pasal fungsi gubahan. Diberi F, diberi G. Nak cari GF. Single lagi rupanya. So, kanan dalam kiri. So, F dalam G. Sediakan G dahulu. Ada apa tu 4 something tolak 5 bahagikan dengan 3. Tengok, luar X, dalamnya pun X. Sekarang ni luarnya ada Fx. So, dalam ni kena isi Fx juga. Which is, sekarang ni Fx kita akan jadi 2x tambah 3. So, sampai sini, kembangkanlah. Nanti kita akan dapat berapa tu 8x tambahkan dengan 3 dan 4 dapat 12. Ditolakkan dengan 5. Bahagikan dengan 3. Something yang perlu kita selesaikan kat sini 12. Tolakkan dengan 5 dapat 7. Maka GFX kita di sini adalah 8x. Tolakkan dengan, tambah 7. Bahagikan dengan 3. And this will be our final answer. Shuttle. Oh, by the way, soalan ni saya ambil daripada buku ni. Sama. Dan jawapan dia 8x tambah 7 bahagi 3. Shuttle.